Okay, kita orang sekarang ni on the way nak pergi Johor. So tujuan kita nak pergi Johor adalah kita nak pergi ke Yayasan Warisan Johor, because kita nak dapatkan samping benang Johor tu yang tengah promo sekarang dalam 200.5 je. So sekarang ni kita pergi sebab kita nak guna pakai masa persembahan Rewang Zapin yang pada akan datang. Okey, nantikan. Sebab saya yang akan buat bajunya. So yang sebelah ni dah tekan saya nak buat jadi. So saya kena buat mereka macam yang tak pernah buat orang tapi still tidak terkeluar daripada struktur baju Melayu tu. Kena buat persembahan Zapin kan. One eternity later. Kita dah sampai Johor Bahru. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Tunggu ni. Kau janji dengan orang ke? Tak. Kita dah iklan kat Facebook. Kucing kita hilang, harap orang jumpa. Oh. Dia fikir pasal kucing, guys. Kucing dah hilang. Okay guys, kita dah kenyang. Kita baru makan dekat Ashri, so sedap. Thank you pada Imal. Yang guide kita cakap makan kat situ sedap. Memang sedap. The portion is quite big. And then harga quite boleh tahan. Tapi berbaloi lah. I can show you the vibe of the tempat tu. Okay. Cantik right? Nice lah, nice. So sekarang kita nak pergi ke our accommodation dekat Is it the presidential suite or suite. suite? I bukan perempuan Vietnam you nak bawa pergi Hotel Oyo Sekarang ni kita nak cari parking. A few moments later. Ngadap laut sangat. nak ngadap laut kau parking tempat macam tempat penagih aku tengok tu. Nervous tau tengok parking gelap gila. Tak sabarnya. Baby nak view laut. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wow. Ini nasinya, wow. Rumah saya biasa-biasa. Apa. Amazing. Rumah saya biasa je. Oh, we have the barbecue set here. Wow, we have game. So this is the balcony that we were. Yang hamak sangat nak balcony. Mana lampunya? Okay, sekarang ni kita nak pergi ke ni view dekat bawah hotel. It's not hotel. Kan ada yang 3-in-1 tu. Ya, tahu. Sekarang ni kita takkan keluar makan pagi-pagi kan. So we need to have breakfast. Not breakfast, maybe roti lah. Macam tak nak macam ni keluar-keluar tiba-tiba. Lapar je keluar. You buat breakfast lah besok? Why not? Tak lah. What? So besok kita akan buat breakfast. Kelas dia pakai butter ni. Tak pakai butter cup weh. Dia tak pakai butter cup. Sorry, I tak Dia nampak. pakai butter ni. Okay, I dah nampak. 100 lebih. Dapur untuk sebulan aku rasa. Nak juga pergi kedai runcit ni. Ada sos, ada minyak, ada roti, ada Memang satu isi dapur. Duduk sebulan. stres. So nantikan masakan saya esok pagi. Ya. Sarah. Hey guys, good morning. So hari ni kita akan pergi ke Yayasan Warisan untuk kita sertakan apa tujuan kita hari ni. Okay, jumpa kejap lagi. Bye bye. Ni kita baru nak breakfast. Kita tunggu nugget siap jap. Habis semua minyak dihumbankan kat situ. Sekejap lagi kita ni tengok the English breakfast black light. Ya, light hitam-hitam one. Okay. Buat air panas. Inilah.
Ha? Ya. Woohoo! Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Apa hangus tu? Hello guys. A few moments Okay. later. Kita agak sikit rushing sikit pagi ni. Ya. Dah tengah hari ni. Dah tengah hari Ha? Tapi sebab dia macam hujan, macam redup-redup, kita ingat masih pagi. Makanya Makanya kita pun berlengang-lengangkan Ya. masa. kita jenis yang menepati masa. And suddenly we got a call from Cik Seth. Seth. Dia sampai nak balik KL kata orang hidung lambat. Dia bilang dia mau pulang sudah. Okay, kita dah nak sampai. So, this is Yayasan Warisan Johor. Okay, kita dah nak sampai sebab kita dah kena... cantik bangunan dia orang. So, kita dah nak sampai. Saya agak gemuruh ya sebab saya tak tahu apa saya nak ni. Tapi saya datang nak macam belajar lah apa benda. Sebab Johor dia orang memang menjaga cara dan tata tertib pemakaian dalam persembahan bila buat zapin tu. Makanya kita datang sini nak macam kata orang bertanya sedikit info. Macam menarik lah tempat ni. Actually, I rasa I pernah datang dulu but zaman student. Sekarang bukan student. So, macam banyak berubah juga tempat ni. Bukan banyak, memang totally berubah. Totally berubah sebab saya rasa dulu bangunan ni macam usang-usang Kat sini ke tempat lain ke? Sini. Memang sini. So, dia orang banyak upgrade lah. Hai! Assalamualaikum. Ya Allah, sampai-sampai tu dia. Alhamdulillah. Saya drive lah balik. Balik drive. Ni lah Cik Seth, kita datang Johor ni memang nak jumpa dia. Oh, sedih lagi orang tua ni. Cik Seth ni merupakan cikgu saya dulu masa study kat Aswara. Bypass. Joko pula. Nampak aku record ni, bukti. Ini bos satu. Bos satu je, iyalah. Betul. Jalan ni. Oh, cantiknya. Kan? Nampak? Tak, nak keluarkan daripada saya. Nak keluarkan daripada ni, malah nak keluarkan. Sayang. Boleh je kan? Dia tak boleh, kamu tak boleh. Polister sikit dikejung macam plastik. Dia tak macam ni, kita bila pakai dia cantik tersusun. Tapi dia buat lain sikit dekat bahagian kepala. So kita orang tak boleh ambil tindakan. Apa pun tak boleh ambil tindakan sebab dia ada buat lain sikit. Dia tak buat sebiji kan? Nanti kalau Dia buat biasalah dalam tekstil ni dia orang. Okay, hello guys. Sekarang ni kita orang dekat Gallery Tenun Johor. Okay, Gallery Tenun Johor. So, kita dah purchase 10 set kain benang Johor, which is kalbu 3 rasanya. So saya dah ambil 10 set. So nantikan design saya akan datang untuk bulan 6 di Rewang Zapin. Awak happy tak? Happy sangat. Okay. So Dulu dia sekarang ni pernah saya tengah anak murid cuba, saya. baju Melayu Aswara. Johor, which is dia punya Dia penari Aswara dulu. Sapin adalah benang tenun Johor. Lepas tu kain dia kain jalo, di mana saya baru dapat tahu yang kalau jalo dia di sini kita buat menegak, tangan dia kena selari dengan baju kat sebelah sini. Dia punya kancing pun, dia punya leher adalah tulang belut dan kancing dia dipanggil kancing. So dia ada tulang belut dan dia punya untuk penyambung tu dipanggil insang pari. Banyak yang saya belajar hari ni tau. Kena pilih belang dia biar sesuai dengan kain. Jangan ada belang tapi kotak-kotak tak apa. Kamu kadang-kadang dia orang kontra kan. Bila kontra kan serabut lah. Ya, betul. Bila ni colour dia lebih kurang, Lebih kurang. dia tak lari sangat. Tak lari sangat. Benda ni menarik. Macam kalau kamu nak beli pun, kamu tengok kain ada tak jual lah. Kain ni. Kain. Saya rasa kain. tengok sampai Kain. dulu betul. Betul. Untuk hari raya kan kamu buat. Cantik lah. Menarik. Jangan apa main hitam aja. Tu kadang-kadang saya pun jarang pakai baju belang. Tapi belang tengok ni tidak ni ada potongan di situ, sambungan. Belang dia mesti gini. Dia mandang kau angkat tangan. Macam ni. Kau angkat tangan dia belang ke bawah. So bila mengepak tu, Kan sama kan. Dia bukan belang ke bawah. Dia orang kata belang ke bawah. Aku kata pandai-pandai je kau orang ni kan. so saya dah dapat clear info daripada yayasan sendiri.
belang dia macam ni. Sebab sebelum ni saya buat baju, belang dia macam ni. Weh, Bila tak. turun tangan, dia selari. Selari. Rupanya salah. Okay guys, sekarang ni kita tengah survey baju Melayu Johor. Melayu Teluk Belanga, Johor. Macam kerabat. So memang dekat sini lah tempat VVIP, orang-orang atasan memang akan tempah dekat sini. Okay. Kat orang atasan je. Kerabat. Nampak sama? Sumpah lah memang look kau tu memang nampak macam orang-orang kayangan lah. Ya. T20 So guys, mana-mana yang nak buat tempahan boleh datang sini. Baju sangat selesa dan boleh pilih material-material. Jangan lupa datang ke Teluk Belanga Design. Satu gambar sini bang. Happy lah. Happy lah. Semua dah dapat lah. I dapat belajar info, I dapat tahu lebih lanjut pasal baju-baju Johor dan cara pemakaiannya. Dan kita dah pergi dua tempat itu yayasan dengan kita tak plan pun nak pergi butik Abang Jamil tu, apa Haji Jamil Teluk Belanga Design, which is dia buat premium punya. Memang untuk sultan-sultan, untuk tengku-tengku. Tadi bila saya pakai baju Melayu kat sana, orang kedai cakap macam Tengku Idris. So kita punya apa yang kita aturkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita dapat jumpa juga dengan Cik Sis, bertanyakan beberapa perkara. So insyaAllah lepas ni kita akan jumpa koreografer-koreografer yang terlibat dalam program ni nanti. InsyaAllah dipermudahkan. So 27 hari bulan jumpa anda di panggung anniversary.